Dina dan juga gold bar, apa beza dia? Siapa yang masih keliru perbezaan antara Dina dan juga gold bar, puan-puan kena save dulu video saya dan share supaya lebih ramai tak keliru lagi. Nampak dekat tangan saya ni adalah 5 Dina dan juga 5 gram. Perbezaan pertama yang paling obvious adalah pada bentuk dia sahaja. Kalau tuan-puan perasan, Dina bentuk dia bulat, manakala gold bar bentuk dia adalah segi empat tepat. Perbezaan kedua yang tuan-puan boleh nampak antara Dina dan gold bar adalah pada beratnya juga. Berat gold bar selalunya dalam gandaan yang genap, iaitu 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram dan juga 100 gram. Manakala berat Dina pula dia ada titik perpuluhan. Sebagai contoh, 1 Dina bersamaan dengan 4.25 gram, manakala 5 Dina adalah 21.25 gram. Boleh saya katakan perbezaan antara kedua ni adalah itu sahaja, pada berat dan juga pada bentuk. Nak katanya kedua-duanya adalah emas 99 berketulinan yang sama, dua juga sesuai untuk simpanan jangka masa panjang tuan-puan. So lepas ni dah tak payah keliru, daripada pening kepala nak pilih, baik tuan-puan pilih sahaja kedua-duanya. Yang belum tahu sebenarnya dengan Public Gold, tuan-puan boleh sahaja menabung emas dengan murah, mudah dan patuh syariah melalui akaun emas. Menabung dan kumpul gram sampailah boleh capai sama ada 5 Dina, 5 gram ataupun lebih banyak lagi. Cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.